Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Miss Hani ni dah sangkut di Gaza ni. Johor. Okey. Hari ni satu pesanan untuk kita semua hamba-hamba Allah. Setiap apa yang Allah bagi kat kita adalah sebagai hujian. Bila sebagai hujian, kita kena, memanglah kita kena berjaga-jaga. Dan apa penting, tengok air masak. Okey. Air masak ni habis. Air masak habis. Okey. Ini air masak juga. Ini air masak juga. What do you think is about? Okey. Ni teh tarik halia. Teh tarik halia atau jahit. Stevia untuk tolak angin. Satu saket saya dah minum. Sebab saya dulu saya sampai kau ni kenapa sendawa macam tu, orang marah. Bila saya minum teh tarik halia ni, dia macam stabil sikit. Okey, ada lagi satu betul yang daripada dia adalah berkaitan dengan bertua warisan nenek moyang. So saya ni air masak. Okay, saya lepas sekejap. Anda dah dalam bertua warisan nenek moyang ni, dia ada bagi tahu yang pertama, iaitu kalau kita sakit tekak atau radang tegak, kita kena ambil kencur dan madu. Okey, untuk batuk budak, kita kena ambil jahit ni halia tambah madu tambah limau nipis. Okey, bila masuk angin, air jahit iaitu halia tambah limau nipis. Demam, air kelapa muda tambah madu. Okey. Ketahanan badan, temulawak dan bah matu. Sakit berat, daun budina. Jerit birit, pisang muda tambah air daji. Air daji ni adalah air tahan nasi. Air tidihan, air perbendahan. Jerit birit, pisang muda tambah air daji. Air daji ni adalah air tidihan nasi. Okey, loya muntah atau muntah, teh halia. Kolesterol tinggi, daun salam, selai kayu manis. Tekanan darah tinggi, sadri. Sadri ni dulu arwah abah pernah guna dan amal. Sadri. Dan untuk buah pinggang pun okey juga untuk sadri. Anemia, bayam kurma. Anemia ni orang kurang sel darah merah. Kulit kering, sadri. Anemia, bayam kurma. Kulit kering dia boleh dua. Sadri dengan minyak kelapa atau minyak zaitun. Mata letih, rotet tambah bunga talang. Bunga talang ni adalah bunga yang buat nasi kerabu. Bunga ni mana bila kita dah. Itu je for info hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, komen yang muni-muni deh. Share kepada yang lain kalau info ini sangat manfaat. Biarlah kita beramal semana-mana. Teruskan berusaha untuk bertakwa, berdakwah. Share ilmu, share amal, supaya menjadi bekalan di akhirat. InsyaAllah kelak nanti. Assalamualaikum. Dakwah berkhidmah. Jaga kata-kata, jaga muhasabah diri. Ilmu yang bermanfaat membawa kepada keberkatan. Thank you. Assalamualaikum. Jumpa di next content.